grup depan demo dah laju. Demo dah menang dah podium 1 2 3 ni. Okey, diorang dah menang dah. Okey, itu diorang biarkan. Lepas tu yang belakang ni 3 orang kutu ni diorang kalau boleh maksudnya diorang kena duduk sekali. Tak payahlah lepaskan akak jalan dulu, abang duduk belakang kejap, saya nak kencing dulu ke apa benda, tak payah. Kalau boleh biar diorang semua 3 sekali. Dia jawapan Tailong tu clear sebab tujuan dia untuk ini bersama dia untuk membantu. So yang teruk ni Cik Hanafi ni. Jadi Jaslinda ni mungkin boleh membantu dia. Jadi Tailong pula dah ada pembantu, Tailong yang pergi dapatkan bantuan. Tailong yang tahu jalan. Maksudnya yang si sakit kaki ni dia ada penamaan. Yang kamu geli benar nak sebut nama tu kenapa? Yang kamu geli benar nak sebut nama. Bukan geli nak sebut nama, dia senang lah. Tak sebut nama dalam tu memang dah tulis nama dia. Biarlah aku cakap. Gaduh. Maksudnya itulah dia. Maksudnya itulah tujuannya. Okey. Tak, itu yang logiknya. Dah kenapa kita dah lah yang seorang ni pun memang dah ada apa masalah dah, dia berjalannya perlahan. Yang seorang ni memang dah teruk sakitnya. Dah kenapa pula kita pula ambil keputusan tak apa, engkau yang perlahan ni kau jalan dulu, yang ini pula tak apa aku tinggalkan sebab aku minta bantuan. Okey. Dia mungkin yang sini boleh kena bahang dengan rimau, yang ini kena bahang dengan gajah. Engkau pula yang seorang yang selamat. Tak gila nama kan.